Sewajarnya kita mencontohilah bapa kita yang bapa seluruh manusia Nabi Adam AS. Banyak pengajaran boleh kita ambil daripada cerita Nabi Adam. Sama ada dalam surah Baqarah, dalam surah Al-A'raf tu agak ketara penceritaannya, dalam satu babak dalam surah Taha. Banyak cerita tentang Nabi Adam dan antara yang paling menarik adalah bagaimana taubat Nabi Adam AS yang disebutkan dalam surah Baqarah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam AS jumpa dengan satu zikir istighfar yang mana bila baginda baca-baca taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jal. Maka ulama pun bincang panjang lebar lah. Apakah doa yang diamalkan oleh Nabi Adam AS sehingga mendapat pengampunan daripada Allah. Maknanya ini bukan doa yang biasa-biasa ya. Ini doa yang amat luar biasa yang perlu kita semua berikan perhatian. Menurut jumhur mufassir, doa yang dibacakan dan dilazimi oleh Nabi Adam AS adalah suratul A'raf ayat 23. Iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, iaitu Nabi Adam dan isterinya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak ampunkan kami, tidak kasihkan kami, nescaya kami termasuk golongan yang rugi. Jadi ini doa yang diulang sehingga mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Di sini ada banyak poin menarik yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat sekalian ya. Pertamanya, kalau mengikut kaedah bahasa Arab, ayat Rabbana zalamna anfusana, zalamna ni artinya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Betul-betul Nabi Adam AS mengaku dia telah melakukan kesilapan dengan melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, wala taqraba hazi syajarah, jangan kamu berdua dekati pokok ini. Jadi Nabi Adam AS dia mengaku kesalahan yang dia buat. Berbeza dengan iblis. Iblis dia enggan mengaku, bahkan dia mencabar pula. Dia nak buat benda jahat, dia tekad nak menyesatkan anak Adam AS. Sedangkan Nabi Adam AS bila buat silap, baginda mengaku dan baginda memohon rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. Satu. Yang kedua adalah baginda bukan sahaja buat pengakuan yang biasa-biasa sebenarnya. Pengakuannya adalah zalamna anfusana. Kami telah menzalimi. Menzalim ini satu benda yang teruklah sebenarnya. Dan sebenarnya ada persamaan dengan cerita Nabi yang lain. Contohnya Nabi Yunus AS pun sebut, inni kuntu minaz zalimin, saya termasuk orang yang zalim. Nabi Musa AS, inni zalamtu nafsi, saya telah menzalimi diri saya sendiri. Dan Nabi Muhammad sendiri pun ada ajarkan doa kepada Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Artinya seluruh para nabi ni semuanya mengaku melakukan kezaliman dan mereka mengaku tu dalam keadaan penuh rendah diri, penuh rasa kehambaan. Maka sewajarnya kita yang tak ada apa-apa nilai di sisi Allah Azza wa Jalla ini lagi-lagi kita kena mengaku kesalahan yang kita telah lakukan. Kemudiannya yang menariknya juga, kalau kita lihat dalam kaedah bahasa Arab, doa tu berbunyi wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak ampunkan kami dan tidak memberikan rahmat kepada kami. Dalam bahasa Arab tu taghfir lana, tarhamna tu dalam bentuk fi'il mudhari'. Apa maksud fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' ni artinya benda yang sentiasa berlaku. Artinya Nabi Adam AS begitu mendambakan pengampunan dan juga rahmat daripada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam bentuk bertempoh, bukan dalam bentuk bermusim, tapi sentiasa mendambakan pengampunan dan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. Dan banyak lagi lah yang boleh kita bincangkan daripada doa Nabi Adam AS ini. Tapi saya punya poin begini, apabila kita melakukan satu kesalahan, cuba kita imbau balik bagaimana tawaduknya seorang Nabi, merendah diri, memohon ampunan kepada Allah. Dan ayatnya langsung tak sebut minta ampun. Tuhan, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak ampunkan kami, jika engkau tidak rahmati kami, nescaya kami termasuk orang yang rugi. Tak sebut pun, ya Allah, ampunkan kami. Kerana mungkin Nabi Adam AS ni rasa malu nak minta ampun kepada Allah. Maka Nabi Adam AS menggunakan bahasa berkias dengan Allah Azza wa Jalla. Jika engkau tidak ampunkan kami, jika engkau tidak merahmati kami. Jadi bagaimana dengan kita? Adakah kita ni buat salah minta ampun, tanpa perasaan malu? Ataupun kita ada malu sebagaimana Nabi Adam AS?
Jadi saya cadangkan kepada diri saya sendiri, sahabat-sahabat sekalian, jom kita cuba amalkan doa Nabi Adam AS dengan penuh kesedaran insya-Allah. Dan sekiranya perkongsian ini ada kebaikan, kenapa tidak tuan-tuan, sahabat-sahabat like dan tolong share video ini dan tolong subscribe juga. InsyaAllah mudah-mudahan nanti ada video yang baru yang akan memberikan manfaat kepada kita semua insyaAllah.